Jujur, kau kerja apa sekarang? Gaji berapa? Cukup ke tak tiap bulan? Cuba komen bawah sebab aku curious. Aku nak tahu, aku seorang je ke yang rasa pelik. Makin lama kerja, makin tak cukup duit. Pelik kan? Gaji masuk tiap bulan. Kerja pun bukan main rajin. Tapi tiap kali tengah bulan, mula dah kira-kira. Okey, makan luar sekali je minggu ni. Minyak cukup tak ni sampai gaji nanti? Macam mana boleh jadi macam ni? Dulu ada menipu pergi pasar. Kau boleh beli ayam, sayur, beras, mungkin ada lebih lagi untuk beli keropok anak. Sekarang, 50 keluar, balik rumah bawa satu plastik je. Kalau ada 2 plastik, satu tu plastik resit. Masalahnya bukan kau malas, bukan kau boros, bukan kau tak pandai urus duit. Tapi ada satu benda yang majoriti orang tak pernah diajar. Inflasi. Atau lebih tepat lagi, inflasi senyap-senyap makan nilai duit kau hari demi hari. Dan kau langsung tak perasan. Otak kita ni ada satu perangai pelik. Dia tak pandai kesan perubahan yang perlahan. Bayangkan kalau harga nasi lemak naik 5 esok. Confirm viral. Semua kecoh. Tapi bila dia naik berapa sen setiap 6 bulan, kau senyap je. Sebab otak kau anggap tu biasa. Lama-lama, harga dia naik tiba-tiba. Dan kita dah pun selesa. Psikologinya dipanggil inflation blindness. Kita buta dengan inflasi sebab perubahan tu kecil tapi konsisten. Macam cerita katak dalam periuk. Letak katak dalam air panas, dia melompat keluar. Tapi kalau kau panaskan air tu perlahan-lahan, dia relax je sampai mati. Itulah kita. Gaji naik sikit-sikit, harga barang naik lagi laju. Tapi sebab semua orang sekeliling kita pun tengah struggle, kita anggap struggle tu normal. Kawan kau pun cakap benda sama. Zaman sekarang memang semua mahal bro. Mak ayah pun ulang benda sama. Dulu si Pu boleh shopping banyak. Sekarang si Pu dapat 2 barang. Lama-lama, kita pun jadi redha. Kita fikir, aku je ke yang rasa macam ni. Tapi hakikatnya, banyak orang yang gaji tetap, kerja elok, tapi tak hidup macam tak cukup. Dan benda ni bukan salah kau, tapi sistem. Gaji tetap kau tu tak mampu kejar harga barang. Dan sistem tak pernah bagi tahu kita benda ni secara direct. Tak diajar kat sekolah, tak diajar masa interview, tak disebut masa kenaikan pangkat. Yang kita tahu, kerja keras, simpan duit, nanti hidup senang. Tapi realiti, lagi lama kerja, lagi banyak kau kena kejar benda yang makin mahal. Jadi sekarang aku nak tanya kau balik. Kau pernah rasa tak? Macam makin lama hidup makin sempit. Gaji ada, tapi tetap ikat perut. Share komen sikit kat bawah. Aku nak tahu berapa ramai lagi yang tengah terkena benda sama. Sebab dalam bab seterusnya nanti, kita akan bongkar satu benda yang orang jarang cerita. Macam mana gaji tetap ni boleh jadi perangkap senyap walaupun bunyinya macam stabil dan selamat. Nak tahu? Stay, Kids Summit Shambuge. Kau pernah tak dengar ayat ni? Kerja kerajaan ni elok, ada pencen, ada gaji tetap, stabil. Atau dapat kerja syarikat besar, confirm selamat, setiap bulan gaji masuk. Memanglah bunyinya best. Tapi jujur, kau rasa stabil ke sekarang ni? Sebab makin ramai aku tengok, walaupun ada gaji tetap kena buat part-time. Jadi runner, jual kek, freelance. Bukan sebab suka sangat, tapi sebab terpaksa. Dan benda ni logik kalau kau fikir betul-betul. Contoh, inflasi kat Malaysia purata sekitar 3-4% setahun. Tapi berapa ramai yang gaji dia naik lebih dari 4% setahun? Kalau naik pun serau 200, sedangkan kos hidup dah naik 500. Kiranya, walaupun gaji kau tetap naik, nilai sebenar duit kau makin jatuh. Itu yang aku maksudkan dengan perangkap senyap. Bila kau ada gaji tetap, otak kau automatik rasa secure, rasa stabil. Kau tak alert, kau tak fikir nak ubah apa-apa. Tapi sistem tetap bergerak. Dan dia tak tunggu kau. Psikologi manusia pula memang jenis suka rasa selamat. Kita suka predict. Kita suka rutin. Dan otak ni memang tak suka risiko. Tapi inflasi ni macam anai-anai. Dia makan dalam diam. Hari ni yang 10 boleh beli 1 mil. Tahun depan mil yang sama jadi 12. Tahun lagi 1, 15 kau tak sedar pun. Tapi duit kau makin kurus. Ramai orang terperangkap dalam comfort zone bergaji tetap ni sampai mereka tak perasan. Yang mereka sebenarnya makin lama makin ketinggalan. Bukan sebab malas, tapi sebab sistem tu memang direka supaya duit sentiasa susut kalau kau tak gerakkan dia. Kau pernah fikir tak, kenapa orang dulu simpan 10,000 boleh survive setahun? Sekarang, yang 10,000 tu kadang-kadang cukup untuk 2 bulan je. Gaji besar tak bermaksud kuasa beli kau besar. Kalau inflasi laju, kau tetap kalah. Kau cuma kalah senyap-senyap. Dan lebih bahaya, bila semua orang sekeliling kau pun dalam situasi yang sama, kau mula fikir, oh, aku okey kot. Semua orang pun tengah susah. No, itu bukan okey. Itu tanda sistem tu makan kita perlahan-lahan serentak.
Sebab tu sekarang makin ramai yang gaji besar pun mula fikir pasal pelaburan, side income, bisnes kecil. Bukan sebab tamak, tapi sebab mereka dah sedar gaji tetap bukan jaminan selamat. Kalau kau rasa gaji tak tu dah cukup untuk selamatkan kau dari inflasi, cuba tengok balik akaun bank hujung bulan. Tengok mana pergi duit. Dan tanya diri sendiri, adakah kau makin dekat dengan matlamat kewangan atau makin jauh? Kau ada dua pilihan sekarang. Terus rasa selamat, duduk dalam comfort zone sampai sistem habiskan nilai duit kau, atau mula fikir macam mana nak keluar dari perangkap senyap ni, walaupun perlahan. Dalam bab seterusnya, kita cerita macam mana nak mula. Walaupun kau rasa kau bukan orang bisnes, walaupun gaji kau kecil, wave birthday kau sino tu bagian yang kau nungguas. Sabar syurah, utawa investasi besar. Jemis piak. Ramai orang bila dengar pasal inflasi, pelaburan, kewangan, terus rasa benda tu bukan untuk dia. Alah, aku bukan orang bisnes. Gaji aku pun tak besar, mana boleh lawan inflasi. Duit cukup-cukup je pun. Tapi itu semua benda yang kita diajar untuk percaya. Sebenarnya, kau tak perlu jadi orang kaya. Tak perlu pun tunggu gaji 10K sebulan untuk mula protect diri daripada inflasi. Kau cuma perlukan satu benda. Kesedaran. Bila kau dah tahu duit kau tengah diserang perlahan-lahan setiap hari, kau tak boleh duduk diam. Kau kena buat sesuatu, walaupun kecil. Contoh, kau ada 100 ekstra tiap bulan. Jangan simpan bawah bantal. Jangan biar dalam akaun bank yang bagi 0.25% faedah, sedangkan inflasi 4%. RM100 tu, kalau kau letak dalam ASB atau beli emas sikit-sikit atau mula belajar pasal ETF, kau dah pun menang separuh. Sebab kau bergerak, ramai fikir pelaburan tu untuk orang yang dah ada duit banyak. Tapi kebenarannya, orang yang ada duit banyak tu pun bermula dengan langkah kecil. 50, surtas. Yang penting, duit tu bukan duduk diam. Duit yang diam, duit yang kalah. Kau tahu tak, dari sudut psikologi, otak manusia lebih suka reward cepat. Tu sebab susah nak simpan duit sebab kita tak nampak hasilnya esok. Tapi ada cara nak trick otak, guna teknik yang orang panggil dopamine budgeting. Simpan sikit-sikit dan bagi diri kau reward kecil bila berjaya. Contoh, bila kau capai target simpan RM500, belanja diri kau makan sedap. Itu cara kita latih otak suka simpan duit. Dan jangan lupa, bukan semua cara lawan inflasi perlukan duit besar. Ada yang perlukan skill. Kau boleh belajar buat design, tulis, buat video, jadi editor. Semua tu benda yang boleh jana pendapatan tambahan tanpa perlu modal besar. Skill ni peluru senyap kau. Bila inflasi datang, skill boleh cover. Gaji tetap, tak cukup dah zaman sekarang. Lagi satu, tukar cara fikir. Jangan kaya. Jangan aim dulu nak lepas dari sistem yang buat kau hilang duit perlahan-lahan. Start sikit pun tak apa. Janji kau sedar dan kau buat. Yang bahaya bukan orang yang miskin. Yang bahaya orang yang rasa dia selamat sedangkan dia tengah tenggelam. Sekarang aku nak cabar kau. Bila habis tengok video ni, buka satu akaun pelaburan. Simpan RM50. Kalau tak tahu nak mula kat mana, Google ASB, tabung haji atau robo-advisor macam Wahed atau Best. Jangan tunggu banyak baru mula. Mula dulu baru boleh jadi banyak. Sebab ingat, inflasi tak akan berhenti. Tapi kau boleh mula hari ini untuk elakkan esok yang lebih sempit. Dan kalau kau pernah ada pengalaman start dari bawah tapi sekarang dah makin stabil, kau komen kat bawah. Biar orang lain pun dapat inspirasi. Kita bukan nak tunjuk hebat. Kita nak tunjuk jalan. Yours and Storm in this movement. It's better. Ship you down.